Kalau kita boleh keluarkan lah huruf lidah. Lidah ni dia terbahagi kepada berapa tempat keluar dia. Okay, satu teman, ada huruf yang akan keluar daripada sini. Ni nama dia apa? PL. So PL, pangkal lidah. Ada huruf yang keluar ikut TL. Apa TL? Tengah lidah. So lagi huruf yang keluar ikut hujung lidah. Apa? HL. Dan sebenarnya ini sebenarnya yang kita nampak. Sebenarnya kalau tuan betul-betul belajar, dia ada lagi yang dekat tepi satu lah. Tepi kita tulis sikit TL lagi, nampak tu? Tepi lidah, tengah lidah. Dan macam contoh, ada huruf dia bukan betul-betul hujung lidah, tapi dia perlukan kepada belakang hujung lidah. Faham? So nak cakap hujung lidah ni sebenarnya dia ada yang keluar dekat sini perlu, ada yang betul-betul hujung. Tapi kita keluarkan je lah kategori hujung. Hujung lidah, masya-Allah. Baik. Saya letak je semua terus yang huruf kategori hujung lidah. So kita ada huruf sin, kita ada huruf sad, kita ada huruf tha, huruf dhal. Oh, masya-Allah. Terima kasih tuan. Lagi ta, an'amta. So nak cakap tuan, banyak tak huruf lidah? Banyak. Ini pun kita keluar macam ni je. Belum lagi yang cerita mana geng dia. Dia ada partner-partner dia tuan. Alif, ba, huruf ba bukan ta, tha, jim, ha, kha, dal. Dal ada dal. Dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad. Lagi dad, ta, wa, ain, ghin, fa, qaf, kaf. Lam ada lam. Lam, mim, nun. Mana nun? Nun, waw, ha, lam, alif, hamzah. Ya. Teman suka video ni? Tekan like dah.